Guys, pada korang yang baru nak mula berjinak-jinak dalam property investment guys, contohnya rumah sewa lah, rumah sewa guys. Kalau korang baru mula nak berjinak-jinak, korang kena tanya diri kau sendiri, kena buat survey, kena buat kira-kira guys. Macam mana guys, macam mana property tu, boleh ke property tu menghasilkan duit untuk bayar korang punya hutang guys, hutang rumah tersebut lah. Boleh ke tak boleh, ataupun ujung-ujung korang yang kena keluarkan duit poket sendiri guys untuk top up bulanan punya installment guys, kan? Ingat guys, sebab ramai orang yang nak masuk dalam investment ni, dalam market ni, dia kata boleh buat duit ni kalau buat sewa ni, tapi ujung-ujung dia orang kena keluar duit poket sendiri guys. Bleeding guys, kena top up untuk bayar bank punya installment guys. Itu belum masuk kos-kos lain tau, kos-kos bleeding lain. Rosak lah apalah. So bila benda ni terjadi mesti tak happy kan guys. Okay, contoh korang nak invest kat Senayan lah, okay. Rumah teres satu tingkat ada 3 bilik, 2 bilik air. Katalah rumah tu harga dia 300,000 guys. 300,000 korang buat loan lah 90%, so bulanan dalam katalah 1,300 lah, yang rendah lah 1,300 guys. So korang kena fikir guys, kaji sama ada boleh ke rumah tersebut, rumah tu boleh tak dia menjana sewa lebih dari 1,300. Betul, kurang-kurang 1,500 lah. So ada setiap bulan ada extra. So kalau jawapan dia memang boleh dapat extra, ada positive cash flow, you say sewa 1,500, so tadi bulanan 1,300, so ada positive cash flow 200 setiap bulan guys. So kalau jawapan dia memang boleh, so boleh teruskan guys. Tapi contohlah kalau area situ rumah teres satu tingkat ni average sewa dia 1,100 saja guys, sedangkan korang punya installment 1,300 guys. So setiap bulan korang kena top up 200 untuk bayar bank. Itu bleeding. Satu bulan 200, satu tahun 2,400, 5 tahun dah lebih 10,000 guys. Itu tak masuk cost maintenance, pipe bocor, pipe rosak, bumbung bocor, atap bocor kan. Banyak lagi guys. So kalau korang betul